Aiman ni, walaupun dia kumpau master, tapi dia pernah jadi juara memancing ikan. No, ni cerita dia. Flashback ke tahun 2020. Aiman join pertandingan memancing di tebing Sungai Pahang. Grand gila event ni dirasmikan adun kawasan, siap ada wartawan sebab masa tu dah dekat pilihan raya. Yang menang bukan je dapat ikan, tapi ikan tu siap dimasak gulai tempoyak untuk dimakan bersama dengan VVIP. Hadiah utama, RM10,000 Malaysia cash rodong. Hari tu memang rezeki Aiman. Dia berjaya tarik keluar ikan patin paling besar, saiz pintu aksia. Semua kagum. Bila majlis makan-makan mula, adun tu pun buat sesi sembang santai dengan pemenang. Soalan sama dia tanya, duduk mana, kerja apa dan guna umpan apa? Pemenang ketiga, Pak Kod. Koi tinggal di Jengka Pusat, kerja peneroka Felda. Tadi Koi pakai umpan sawit peram je, banyak lebih kat tempat kerja. Pemenang kedua, Encik Ayub. Koi tinggal kat Kampung Awah, kerja bela ayam. Tadi guna umpan perut ayam, banyak perut lebih kat reban. Adun angguk-angguk sambil hirup gulai tempoyak ikan patin dan menghisap kepala ikan patin. Nikmat dunia katanya. Tiba giliran Aiman. Adun dengan semangat bertanya, Adun, encik pula tinggal mana, kerja apa dan umpan apa tadi? Aiman penuh confidence jawab, saya tinggal di Buntut Pulau. Kerja jururawat lelaki di klinik bandar. Bahagian khatan atau sekarang irang cakap sunat laser. Jadi saya pun guna lebihan. Tertiba semua yang tengah hirup gulai tempoyak terus muntah serentak. Adun. Pemenang lain termasuk wartawan, semua panik. Pengajarannya. Dengar dulu sampai habis apa Aiman nak cerita. Sebenarnya dia guna umpan roti lebihan di tempat kerja. Bukan kulit anu tu. Kan kita kena bawa balik sendiri tanam kat pokok pisang? Ke korang simpan dalam album?